Kenapa kita panggil ini spanar hidup? Sebab ia boleh dilaraskan mengikut saiz. Satu alat, banyak kegunaan. Begitulah juga sebuah negara yang merdeka. Kita datang daripada pelbagai bangsa, budaya dan kepakaran. Kita belajar menyesuaikan diri, saling melengkapi dan bersama-sama membina negara. Kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang. Kemerdekaan ialah memiliki ilmu, kemahiran dan kemampuan untuk membina masa depan negara dengan tangan sendiri. Seperti spanar hidup yang boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai saiz nut dan bolt, rakyat Malaysia juga perlu sentiasa bersedia menghadapi perubahan dunia tanpa kehilangan identiti sebagai rakyat Malaysia. Setiap nut yang diketatkan melambangkan perpaduan. Setiap bolt yang dipasang melambangkan pembangunan negara. Dahulu, setiap pejuang spanar hidup menjadi simbol bahawa kemahiran ialah asas kemerdekaan ekonomi dan kemajuan negara. Dahulu, pejuang mempertahankan kemerdekaan dengan keberanian. Hari ini, kami mempertahankannya dengan ilmu, kemahiran dan teknologi. Negara yang benar-benar merdeka bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi mampu berdiri megah dengan tenaga mahir yang membina masa depan Malaysia. Ingat TVET, ingat College Teknologi Termaju Kuantan. Kami adalah peneraju kemahiran untuk masa hadapan.